Buy now pay later ni tak bagus lah sebenarnya. Ini Jawab je kata. tak bagus lah, tak bagus. Sebab kita meminjam duit. Apabila kita minjam duit, kita kena ambil interest atau kita kena bayar balik dengan lebih banyak duit pada masa depan. Okay, jadi maksudnya yang kita nak didik pada anak-anak kita ni macam mana yang sepatutnya? Sepatutnya untuk kita beli sesuatu. Kena bersabar. Tak maksudnya, macam mana kita nak latih anak kita untuk beli sesuatu barang? Ini yang saya telah dididik pada waktu muda lah. Di mana kalau nak apa-apa pun, kita selalunya ada jalan penyelesaian. Dan semasa saya nak sesuatu, ayah saya tak bagi duit, apa yang saya buat? Start a business. Dan business pertama saya, ini okay, nak cuma share dengan you guys lah. Okay, kalau you guys ingat business tu sesuatu yang susah, apa yang saya buat? Dulu ayah saya, dia akan kerja sampai ni lah, lewat malam. And kadang-kadang tu dia mungkin pergi ke tempat jauh-jauh. Selepas dia pergi tempat jauh, mungkin kereta dia ada banyak lumpur. So pada masa itu saya nampak lah kereta dia macam kotor. Saya tanya ayah saya, ayah, boleh tak saya cuci kereta ayah? Dan dari situ dia kata ya, dan saya dapat time tu tak banyak lah, RM5 lah. So kalau dalam seminggu tu I cuci 4 kali, so saya dapat RM20 lah. So dari situ bisnes pertama saya. So untuk mendidik anak kita, kita kena mendidik dia orang lah macam mana nak start bisnes, macam mana nak berdikari kan. So maksudnya tadi kalau contoh dia nak sesuatu, kita kena, you nak duit, you kerja lah. Betul. You kena bersusah dahulu lah. Betul. Ataupun macam ni sebenarnya, I tak tahu soalan I tak kena ke apa. So maksudnya I nak bagi tahu tadi ialah kalau kita nak beli sesuatu barang yang kita nak, so kita simpan duit dulu lah. Betul. Betul. Kan, simpan duit sampailah duit tu cukup, baru kita beli barang tu. Betul. Ini akan memberi kita atau mendidik anak kita untuk jadi lebih disiplin. Dan apabila diorang lebih disiplin, ini adalah sesuatu ilmu yang mereka boleh bawa sampai mereka dah dewasa.